Masuk. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Jemput dulu. Okey, terima kasih, Doktor. Dari mana ni, Cik? Saya daripada masjid Masjid. Masjid. Unicef. Ya. Nama apa? Nama saya Kamil. Cik Kamil berasal daripada mana? Dari mana? Saya berasal dari utara. Dari utara. Al-Ustaz. Ustaz. Oh, jauh Ustaz. Al-Ustaz. Ustaz. Oh, Ustaz. Jadi dah lama dekat di sini. Saya baru SEM 1. Oh, SEM 1. Satu. Satu kan. Hmm. Baru satu. Ambil kos apa sekarang? Saya sekarang saya ambil degree teacher, Doktor. Degree teacher. Bagus teacher kan. Ya, okey. Macam mana keadaan sekarang? Ada situasi sekarang? Situasinya tak memuaskan lah pada saya. Mengapa rasa tidak memuaskan tu? Kerana saya dipaksa masuk ke UNICEF oleh mak saya. Dipaksa masuk. Mak saya cikgu. Mak saya cikgu. Bagus mak cikgu kan. Cikgu, mak cikgu bina apa? Mak saya cikgu bahasa Melayu dengan matematik. Bahasa Melayu dengan matematik. Bahasa Melayu dengan matematik. Cik Amir sudah makan ke belum? Saya puasa, Doktor. Hari ni Senin. Hari Senin. Wah, bagus puasa tu kan. Okey, jadi ada apa nak diberitahu kepada saya untuk menjadi hari ini? Seperti yang saya isi borangnya, Doktor dah tengok. Borang aduan tu saya nak tukar khusus. Nak khusus. Saya tak nak degree teacher. Saya Saya tak nak jadi cikgu. tak nak jadi cikgu. Tapi kalau bini cikgu saya okey. Bini cikgu okey. Okey. Oh. Tapi kalau saya jadi cikgu saya rasa saya tak boleh. Tak boleh. Satu saya rasa saya tak pandai nak mengajar. Tak pandai nak mengajar. Cakap orang putih boleh. Tapi nak mengajar bagi orang pandai bahasa Inggeris saya rasa saya tak boleh. Oh, nak cakap putih boleh? Tiada putih eh? Oh. Biasalah nyanyi lagu putih selalu. Lagu putih pun selalu? Selalu. Oh, bagus pun lagu putih. Cuma nak bagi orang tahu bercakap bahasa Inggeris, betul-betul bahasa Inggeris, saya rasa saya tak boleh paksa orang untuk belajar dengan cara saya. Tak boleh paksa orang untuk belajar. Tak boleh tarik macam saya takut orang tak faham. Takut orang faham. Cara saya. Saya belajar bahasa Inggeris so saya takut saya tidak adil lah kepada bakal-bakal murid saya nanti. Saya takut saya menzalimi mereka. Bagi saya lah. Lagu apa tu? Minat lagu apa tu? Smell like spirit. Anak spirit. Nirvana. Nirvana. Spirit ya. Okey, jadi tu kan. Kalau minat cik pula agak minat kepada apa tu? Minat maksud apa, Doktor? Minat kalau tak nak jadi, kata tak nak jadi teacher kan? Apa minat cik yang minat? Saya suka berladang dengan menternak. Wah, bagus berladang menternak kan? Oh, Petani moden. petani moden. Jarang dengar apa aja suka petani moden kan? Sebab saya lama duduk rumah tok wan saya Wah, dekat Al-Ustaz. Al-Ustaz. So rumah tu kampung. So ada kebun. Saya rasa jiwa saya macam sedekat dengan pertanian. dekat dengan pertanian. Suka bela binatang, ayam, kambing. Saya suka tanam sayur, kacang, cili. Dan saya pernah menternak semua sebagainya dan saya pernah dapat duit. Berapa duit? Saya ternakkan tu. Saya rasa macam saya sukalah kerja ini. Ada bela kucing ke? Bela Saya bela hamster. bela hamster? Hamster. Oh, hamster. Hamster bagus kan? Dalam sangka lah. Bela sangka? Selain pada hamster, bela apa lagi kalau ni? Saya bela ular.
Ular-ular? Ular Sawa. Ular Sawa? Ah. Besar ke kecil ular? Medium. Medium? Dulu kecil, sekarang dah besar lah sikit. Ular tak boleh cakap English, ular cakap English lah? Ular? Ular tak, ular dia suka belik kan? Ular belik? Dia belik lah. Ular belik. Okey, kalau itu bagi makan apa ular tu? Kena beli anak tikus. Kena beli anak tikus? Anak tikus putih. Kena beli. Beli kat apa ni? Kedai pet tu. Pet? Warna pet tu. Warna pet? Tu dah boleh cakap English bagus lah untuk So itulah warna pet kan. Warna pet kan? So kat situlah saya beli dan untuk makanan ular saya. Ular saya. Okey, kalau dari segi emosi kan macam mana? Rasa untuk sambung ke atau tak sambung ke dari segi test? Mak saya paksa saya teruskan juga. Tapi saya rasa saya tak boleh nak bawa. Tak boleh bawa? Saya jiwa saya kena tukar bidang. Contohnya ambil ini saya punya degree agro tu apa nama tu? Degree agroteknologi ke. Macam itulah saya rasa. Bioteknologi kan? Saya rasa yang pertanian yang moden lah bagi saya. Anda satu semester ni dah ada kawan-kawan ke dengan Tesla Group ataupun kawan dengan pelajar-pelajar luar? Belajar Tesla. Belajar Tesla? Ada tanya kawan mengapa dia orang boleh belajar Tesla dan Cik Amir rasa tak boleh bawa belajar Tesla? Dua minat. Selain daripada tu, berkenaan dengan yang diperlukan? Itulah saya rasa nak tukar bidang lah. Tukar bidang betul. Saya tak nak jadi cikgu. Saya nak jadi petani moden. Saya nak bisnes sendiri. Adakah English perlu untuk tak perlu bagi saya. Tak perlu bagi saya? Sebab saya dah boleh cakap kan. Tak ada masalah. Cuma saya nak jual sayur, tak perlu lah cakap bahasa Inggeris. Saya nak jual daging kambing. Daging kambing pun ada? Saya nak jual daging. Itu cerita-cerita je petani moden. Pertanian dan juga apa ni, peternakan. Okey, peternakan dan peternakan. Okey, jadi kalau bagusnya untuk itu, rasanya bagus untuk peternakan dengan juga English lah. Jadi ada tanya mak, mengapa mak perlu Cik Amir belajar English juga? Sebab dia nak anak dia jadi cikgu juga macam dia. Nak jadi cikgu pula macam dia. Saya tak nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu? Tapi saya katakan mak saya, bini cikgu saya nak. Bini cikgu nak? Cuma tak keluar, saya nak. Tapi untuk saya jadi cikgu, saya tak nak. Mengapa Cik Amir nak bini jadi cikgu tapi Cik Amir sendiri tak jadi cikgu? Sebab saya nak cikgu tu mendidik anak saya. Sebab saya dah sibuk dah nanti. Saya fikir sibuk nanti kat ladang. Saya bela ayam, saya beli kambing, sekata kambing. Saya dah tanam sayur secara hybrid. Tanam cili secara hybrid dengan cili banyak, papaya kan. So saya rasa itu kepuasan saya yang lebih tinggi lah. Untuk dunia, saya telah mengkreatkan saya fikir saya telah create dunia pekerjaan yang baru. Ataupun saya create perniagaan tu, saya dah beri peluang orang lain untuk dapat kerja dengan saya. Cuma tengok dari result Cik Amir bagus untuk English. Betul, dapat A. Dapat A? Tu lah bagus kan? Cuma macam mana dari segi English tu? English tu bagi saya sebab dah selalu saya ingat menyanyi. Dan sampai saya dah faham maksud je. Dah faham maksud kan? Walaupun English UK ataupun English US. US pun boleh, UK pun boleh? Betul. Australia boleh? Australia boleh? Australia boleh. Thailand pun boleh. Thailand pun English pun boleh? English Thailand pun boleh juga. Okey. Kalau itu baguslah. Untuk ni saya rasa kita dah habis untuk cerita taman ni. Kita cuma nak tahu pendapat cik lah berkenaan dengan buah rasa. Sekarang ni rasa okey atau rasa macam mana sekarang? Saya rasa tertekan. Rasa tertekan lagi? Saya rasa stres, kepala sakit, pening. Mak suruh juga. Saya dah tak nak. Saya kata saya tak nak. Ni pun dah pening-pening. Pening pening sangat ni. Okey. Kita cuba ni berusaha untuk
mendengar dan cuba kita berfikirlah. Jadi untuk sesi yang pertama ni kita nak mendengar dulu apakah yang Cik Amir nak beritahu. Kemudian seterusnya mungkin kita akan ada lagi satu sesi pada minggu hadapan untuk kita sama-sama macam mana kita tengok kat mana yang kita boleh sama-sama perbaiki ataupun kita tengok ruang dan peluang untuk kita ada satu persetujuan yang sama yang kita akan teruskan pada minggu hadapan. Ada apa lagi Cik Amir nak terangkan berkenaan ni? Itulah kalau boleh saya nak tukar bidang. Tak nak ya cikgu. Cikgu Okey, terima kasih Cik Amir. Jadi kita rasa itu je untuk sesi pertama. Jadi kita akan buat untuk sesi kedua untuk kita buat lagi untuk apa yang kita perlu lakukan untuk tindakan seterusnya. Okey, terima kasih Cik Amir. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Saya balik dulu. Terima kasih.